Hello guys, selamat datang ke video Farazik channel. Kedah ni saya nambah pasal boboiboy yang maksud saya bagi. Saya jumpa kat rumah pasal ni pasal boboiboy ya, okey. Dan saya nak unbox lunchbox boboiboy. Okey, lunchbox set. Okey, kita tengok apa menarik. Wow, lunchbox boboiboy lah guys. Kita dah kita gunakan pasal box dulu. Wah, ada gambar buah fusion, ada Profire, Glacier, Supra ni sorry kita. Kalau masa kan kita buka. Ni buat lukis je lah. Wow, biasa boy lah guys. Zip. Terus kita tahu berapa ringgit. Ini maksud saya yang beli. Buka macam ni je. Kita tak buka ni, nanti kita kasi lah. Kita buka lunchbox dulu. Wow, lunchbox boboiboy lah guys. Jom kita buka. Wow, lunchbox boboiboy lah guys. Lunchbox boboiboy ni kan. Wow, ni lunchbox dia kalau yang ni pula botol dia. Okey, dia kita apa dengan lunchbox ni. Wow, ni kita beli tak berapa makanan. Kita boleh buka. Oh, ni lunchbox. Oh, ni mesti tema boboiboy beliung ni, fusion ni. Pula boboiboy beliung. Okey, bukan lunchbox ni dah beli tak berapa makanan. Wow, beli tak 3 lah. Macam canggih je makanan ni. Memang menarik lah punya. Wow, mantap lah. 3 lagi besar daripada bekas. Tapi bekas saya lagi besar. Wow, dia macam bekas saya je. Okey, ni sedikit sudu je. Okey, okay, next botol. Wow, botol boboiboy lah guys. Sikit je bekas saya, tapi bekas saya lagi besar lah. Sekarang bukan boboiboy kecil sikit. Boboiboy tak besar. Oh, tema boboiboy elemen angin lah ni. Boboiboy angin ni, boboiboy taufan, elemental favourite saya. Ni boboiboy beliung. Itu semua tema elemental favourite saya. Okey dah. Jom kita assemble. Okey, habis. Okey, sampai sini je video kita. Kalau ada nak beli bekal dengan pasal boboiboy ni, ada boleh cari ke kedai Merchandise mana-mana saja, macam kat Monster Store, Paksa, Isetan, dekat Popular, dengan PH, dengan kat tu kedai buku kalau dengan Paksa, dekat kat Toys R Us, dengan kat Aeon. Okey, kalau kat kedai online pula boleh cakap Shopee, TikTok Shop dengan Lazada je. Sampai sini je video kita. Bye, Assalamualaikum, terbaik. Yes.